Alhamdulillah. Okay. Here we go. Hari ni ada kerja baru. Nak hantar buku-buku sekolah ke koperasi. Maklum sajalah. Sekolah dah nak buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan segala urusan hari ini, insya-Allah. Hari pertama buat kerja part time, hantar buku ke koperasi sekolah-sekolah sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dah pun sampai di sekolah pertama. Alhamdulillah. Ini kerja part time aku. Hantar buku-buku sekolah. Ni dia, dua orang asisten dari sekolah menengah agama. Wah, dia orang ni kuat-kuat ni, muda-muda, nampak tu. Terima kasih banyak dik. Moga jadi pelajar cemerlang, insya-Allah. Okey, selesai dengan Cemerlang, destinasi pertama. Let's go. Alhamdulillah, settle satu bab. Next school. Alhamdulillah dah sampai SBPI Rawang. Juga merupakan destinasi kedua. Kali ni kena kerja keras, jadi buruh paksa. Kena buat seorang-seorang. Tak ada asisten dah pula kat sini. Tak apalah, apa nak buat kan? Udah kerja teman. Buatlah pelan-pelan. Yang penting selesai. 4 trip koma. Tinggi-tinggi apa itu? Rupa ini hari-hari tumpah teman. Harap-harap esok pagi tak ada lah sakit pinggang. Chop sign lah teman nak ke next destination. Sini ada bangunan lama lah. Cantik juga. Dia masih kekalkan dekat sekolah kebangsaan Kuang. Alhamdulillah selesai 3 buah sekolah. Kuala Lumpur, Rawang dan Kuang.